Duduk diam-diam. Aduh! Itulah aku cakap tak nak dengar. Degil. Aduh, sakit! Aduh! Kesian abang jatuh basikal. Jangan gerak-gerak. Cuba duduk. Macam mana? Macam ni. Aris, jangan laju sangat. Lajulah seronok, Aki. Aris, jatuh nanti. Wah, seronoknya. Ya. Aris, kau tak apa-apa? Tak ada apa-apa, Aki. Aris bawa elok je. Sini Aki tengok. Geramnya. Semua salah tunggul kayu ni. Kenapa ada kat tengah jalan? Aduh! Itulah ceritanya. Cuba tahan sikit. Sakitnya ibu jari ni. Berdenyut-denyut. Tahan je lah. Sendiri cari pasal kan? Macam peribahasa Melayu kata, ikut hati, mati. Ikut rasa, binasa. Apa maksudnya? Maksudnya, buat sesuatu mengikut perasaan. Akhirnya, mendapat kesusahan. Dan, Aki ada ceritanya. Ceritalah. Pada zaman dahulu... Cik Sayam, kenapalah kau ganggu tidur aku? Lapar pula. Simpanan makanan banyak lagi. Boleh aku makan dengan senang hati. Lepas ni bolehlah tidur balik. Alamak, makanan dah habis. Terpaksalah aku keluar mencari makanan. Mana makanan ni? Tak guna mulut. Satu buah pun tak ada. Aku dah lah penat berjalan. Perut pun semakin lapar. Sedihnya. Sungai! Yeay! Dalam sungai ni mesti ada ikan. Ish, terlepas pula. Itu macam sarang lebah. Mesti ada madu. Woi, besarnya. Mesti banyak madu. Baik, aku kumpul banyak-banyak. Beruang.
Hehehe. Oh, kau kancil. Beruang, jangan kacau sarang lebah tu. Kenapa? Lebah-lebah sedang marah. Ribut semalam menyebabkan sarang mereka tumbang. Kalau kau kacau, mesti disengatnya. Tapi aku lapar ni. Madu tu makanan aku. Kancil, aku terbau madu yang manis. Jadi aku nak ambil juga. Tak kisahlah pernah jadi. Jangan beruang, jangan. Susahnya. Beruang, lebah datang. Mari lari cepat. Cepat. Biarkan. Aku tak takut. Yang pasti, aku mesti ambil madu ni. Maduku. Nasiblah kau beruang. Woi, jangan kacau serang itu. Serang! Tak guna punya lebah. Aku nak ambil madu kat sarang tu. Jangan kau halang. Serang! Serang! General, kita kena berundur. Jika tidak, pokok-pokok tumbang ni akan terkena sarang kita tu. Berundur semua! Tahu takut? Aduh, perihnya rasa. Nak duduk pun tak boleh. Sakitnya. Ini semua salah lebah. Nanti kau. Tidak! Berani kau sengat punggungku? Rasakan ni. Tidak! Alamak! Ini kalau kena sengat, habis aku. Baik aku lari. Kejar beruang itu. Jangan terlepas. Di sana! Serang!
Bila aku nasihat, kau tak nak dengar. Sekarang dah terlambat. Tolonglah Kancil, kau kan bijak. Fikirkanlah sesuatu. Tolong. Sarang! Macam mana ni? Lepas-lepas tu dah dekat. Macam mana aku nak lari? Pergi terjun dalam sungai itu. Kau akan selamat selagi kau dalam air. Lebah-lebah tu tak akan masuk ke dalam air sungai. Betul ni Kancil. Betul. Cepat masuk. Tak guna kita tunggu lagi. Entah-entah beruang dah tenggelam. Ya, mari kita pulang dan bina sarang baru. Hei, beruang, keluarlah. Lebah-lebah tu dah pergi. Dah aman. Seharian mencari makanan, tapi tak dapat apa-apa. Malah mendapat sengatan lebah je. Sabarnya beruang. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Wah. Alamak. Itulah kisah beruang dengan lebah. Mesti beruang dah tak makan madu sebab serik kena sengat. Ish, beruang kan degil. Mana tahu serik. Lagipun, madu kan makanan kegemaran beruang. Abang macam beruang tu. Ada pula. Betul lah. Abang kan degil, tak dengar cakap laki. Abang ikut hati, terus dapat susah. Gigit! Itulah berdosa. Mata abang lagi. Abang jahat. Dah. Bulat kecil, bulatan besar. Sayang Aki, sayang Aris, sayang semua. 6 kali 6, 36. 6 kali 6, jadi beruang. Abang, tengok. Comel kan beruang ni? Wah. Bulat kecil, bulatan besar. Sayang Aris, sayang Arah, sayang semua. 6 kali 6, 36. 6 kali 6, jadi beruang. Wah oh oh, la 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 la. Wah oh
Nah, Terima kasih, Aki. Aris, boleh kayuh basikal tu? Boleh. Jangan risau. Tak sakit ke kaki tu? Tak. Abang kan anak jantan. Faham, Abang. Tunggu kayu lagi. Aris, ingat. Ikut hati, mati. Ikut rasa, binasa. Ingat tu. Aki, Ara dah tahu kita nak pergi mana. Ya, mana? Betul. Pandai. Mana Ara tahu? Adalah. Pergi mana? Adalah. Bagilah tahu. Tak nak. Laju lagi, Aki. Laju lagi. Tinggalkan Kena paku. Macam mana, Aki? Kenalah tukar. Dah, mari tolong Aki. Baik, Aki. Abang, tak boleh ke pam aja? Tak boleh sebab dah bocor. Oh. Aduh. Aki jangan buat. Nanti Aki sakit belakang, siapa susah? Kita orang juga. Biar Aris yang buat. Abang tahu ke tukar tayar basikal? Mestilah. Bukannya susah. Buka tayar lama, ganti tayar baru. Senangnya. Memang senang. Kalau dah senang tu, baiki cepat. Boleh kita cepat sambung perjalanan. Abang tak nampak cabut tayar. Ish, jangan ketawa. Ini anak jantan lah. Yelah tu. Rosaklah basikal aku. Boleh ke tidak tu? Boleh. Senang je ni. Macam mana ni? Cakap pompang-pompang. Satu benda tak jadi. Ibarat tank kosong. Aki, ibarat tin kosong tu apa? Nak tahu? Nak. Mari duduk sini. Dengar cerita Aki ni. Yeay! Aki nak cerita. Pada zaman dahulu, di dalam sebuah hutan rimba, tinggal seekor musang yang sangat sombong. Betul. Oh.
Gagak. Tak dapat pula. Jangan kacau. Ini aku punya. Tak ingin aku. Aku cuma nak berkongsi sikit kepandaian aku dengan kau yang nampaknya kurang bijak. Cakaplah. Apa kepandaian kau tu? Kau pecahkan jejak dengan batu tu. Dapatlah kau minum air di dalamnya. Kan senang. Ish. Itu pun tak boleh nak fikir. Kalau jak ni pecah, habislah air di dalamnya tumpah. Cakap je pandai. Bukannya boleh ikut. Kenapa pula anjing tu menyalak-nyalak? Kenapa ni? Lihat anjing tu. Dia pun ada tulang yang sama. Aku nakkan tulang tersebut. Oh, senang je tu. Tak payah kau menyalak buat bising. Pandai kan aku? Ambillah tulang tu. Bagi dulu. Musang tak guna. Kau nampak tu? Manusia. Kau menyorok ya? Ya, manusia tu sedang memburu. Nanti dia tangkap kita. Aku tak payah menyorok. Aku juga tak perlukan senjata. Manusia akan lari bila terjumpa aku. Nak tahu kenapa? Tengok ni. Nampak? Aku boleh mengeluarkan bau yang busuk. Manusia takut. Belagak hebat sangatlah tu. Menyapa aku. Musang? Mana musang ni? Tiada haiwan lain yang lebih hebat dan lebih pandai dari aku. Aku boleh hidup di tanah dan juga di atas pokok. Tempat tidur aku nun di atas pokok. Tinggi, umpama singgah sana. Bukan macam penghuni hutan yang lain. Tidur tak tentu tempat. Oh, hebat tu. Tapi musang, aku belum habis cakap. Aku boleh hidup di hutan, di kampung, di pekan. Bukan macam kau, hanya terperuk di hutan ini. Setiap haiwan ada kelebihan masing-masing. Jangan pandang rendah. Jika kau hebat, mesti ada lagi yang lebih hebat. Betul tu? Cemburulah tu.
Biarkan dia, Kancil. Dia memang suka bercakap besar, tapi tak ada maknanya. Menyapa aku. Haiwan dalam hutan ni dah biasa dengan kata-kata musang yang sombong itu. Dia aja yang pandai. Lebih pandai. Betul. Ui, panasnya. Makanan. Mana makanan? Laparnya. Makanan. Makanan. Makan. Terima kasih. Wah, sedapnya makanan. Boleh tak kita kongsikan, kan? Kita kan kawan. Bila pula kita berkawan? Siapa kau? Jangan harap kita orang nak kongsi makanan ni dengan kau, musang. Tolonglah, aku lapar. Tiada haiwan lain yang lebih hebat dan lebih pandai dari aku. Bukankah kau lebih hebat dari kami? Mengapa pula kau nak minta pertolongan dari kami yang tak hebat ini? Bukankah kau lebih pandai dan kami ini kurang bijak? Aku sengaja pura-pura meminta tolong. Sebenarnya, aku langsung tak perlukan pertolongan dari kamu semua. Dah cepat. Aku hanya ingin memberi peluang kepada kamu semua untuk membantu aku yang hebat ni. Banyaklah kau cakap. Dahlah tak mempunyai apa-apa. Ibarat tu kosong. Cakap je pandai. Pergi dah. Dah sibuk je. Kura-kura. Itu dia makanan aku. La 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 la. Kerasnya. Sakit gigi aku. Tapi aku dah makan kau juga. Kura-kura, kau akan selamat jika berada di dalam air. Ya, aku kena kembali ke sungai. Aku kasihan melihat kau yang kelaparan. Jadi, aku boleh bagi kau makan sedikit bahagian badan aku. Tapi, badan aku ni keras. Kalau kau nak juga, rendamkan aku dalam air. Nanti, lembutlah badan aku ni. Oh, macam tu. Baiklah. Buat apa makan sikit-sikit? Aku akan makan sampai habis.
Selamat tinggal, Musang. Senangnya kau tertipu. Apa pun tak tahu. Musang yang hebat. Kena tipu. Cakap saja pandai. Ya. Apa pun tak tahu. Wah. Kenapa Ara tepuk tangan? Sebab kura-kura tu selamat. Tapi kesian Kak Musang. Kelaparan. Tak ada makanan. Itulah. Hidup ni jangan menyombong. Nanti tak ada kawan. Bila susah, tak ada siapa nak tolong. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Boleh orang ajar. Jangan pura-pura buat tahu. Ibarat tank kosong, bising aja lebih. Padahal, satu benda pun tak tahu buat. Akhirnya, gagal. Faham? Faham, Aki? Sekarang, tengok Aki ajar cara tukar tayar basikal. Mana boleh cabut tayar macam tu je. Guna kunci ni. Ni macam mana? Kita kempiskan dan simpan. Wah, banyaknya itik. Itik pulang petang. Ish, lambatnya. Kita jalan je lah. Sabar. Itik memang jalannya berlenggang-lenggang. Macam lagu tu. Kan, Aki? Lagu apa? 1, 2, 3, 4, 5. Lenggang-lenggang kangkung. Kangkung tepi telaga. Lenggang ala lenggang kangkung. Kangkung tepi telaga. Baliklah ke kampung. Seronok tidak terkira. Baliklah ke kampung. Seronok tidak terkira. Lenggang-lenggang kangkung. Kangkung berbatas-batas. Lenggang ala lenggang kangkung. Kangkung berbatas-batas. Kalau orang sombong, lambat laun mendapat balas. Jangan sombong. Kalau orang sombong, lambat laun mendapat balas. Dengar tu. Lenggang-lenggang kangkung. Kangkung berjela-jela. Lenggang ala lenggang kangkung. Kangkung berjela-jela. Sifat bongkak dan sombong bukannya budaya kita. Sifat bongkak dan sombong bukannya budaya kita. Line clear. Lembu pula.
sabar je lah. Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Aki, sapu ke mana ni? Sapu je dekat pokok rambutan tu. Abang. Ha? Situ. Kat sini pula. Sini pun ada. Kat sini. Abang tahu. Janganlah kacau. Alah, orang nak tolong je. Orang nak tolong pun marah-marah. Tak apa, Kiki. Kita main sendiri, ya? Ya. Yeay, sayang Kiki. Kiki baik. Wah. Abang. Tengok ni. Cepatlah, bang. Tengok ni. Apa lagi, Ara? Wah, banyaknya. Ara nak? Ambil banyak-banyak, bang. Adik, buat apa tu? Jangan panjat, jatuh nanti. Alah, Ki. Tak jatuhnya. Jangan. Kamu tu tak biasa memanjat. Tunggu Aki ambil pengait. Sedapnya. Panjatlah, bang. Panjatlah. Cepatlah, bang. Kejap. Hati-hati, bang. Tu. Kat situ. Hop. Sedapnya. Abang, bagilah Ara. Abang ni. Sedap. Nak juga. Cepatlah, abang. Jap. Abang ambilkan. Tu, yang tu. Sikit lagi, bang. Sikit lagi. Tolong, abang. Ara. Itulah, abang. Bagi Ara lagi. Padan abang. Kan dah kena. Betul lah punya budak. Kan Aki dah cakap jangan panjat. Degil. Tolong Aki. Tolong. Kau punya degil ni kan. Teringat Aki satu cerita. Cerita? Nak dengar? Nanti. Cepatlah. Boleh. Pada zaman dahulu. Aki. Mana kau nak lari, Kau tak boleh lari dari aku, kecil.
Ya! Apa ni? Harimau. Jangan bergerak. Nanti lagi cepat kau tenggelam. Kan aku dah cakap, degil. Selamat tinggal. Tunggu kau kancil. Harimau. Tak serik-serik lagi ke? Asyik kena tipu je. Sedangkan aku yang hebat, licik dan lawa ni pun tak dapat tangkap kancil. Ini kan pula engkau. Aku Raja Rimba. Apa yang aku nak, pasti akan dapat. Aku takkan tertipu lagi. Iya. Semoga berjaya. Wah, merdunya. Kan aku dah cakap, kau tak boleh lari dari aku. Hah? Bunyi apa tu? Oh, itu bunyi seruling Raja Sulaiman. Seruling Raja Sulaiman? Ya ke? Memang, hanya mereka yang dikasihi Raja Sulaiman je yang tahu. Begitu. Mana seruling tu? Mana? Semua ni. Wah! Macam mana seruling ni boleh berbunyi? Sang angin yang sedang meniupnya. Merdu kan? Merdu. Kau belum dengar lagi kerbau tiup? Lagi merdu. Hah? Kerbau? Hei, tak boleh jadi. Aku pun nak tiup. Tak boleh. Kau kena dapatkan kebenaran Raja Sulaiman dulu. Ini Raja Rimba.
Tak payah nak minta kebenaran. Tak boleh. Aku penjaga seruling ni. Nanti Raja Sulaiman murka. Aku nak tiup juga. Harimau. Memang degil. Hai, baiklah. Tapi aku tak boleh duduk sini. Nanti aku kena marah. Biar aku berkawal di hujung hutan. Kau tunggu isyarat aku. Macam mana aku nak tiup ni? Mudah je. Jelekkan lidah kau kat situ. Lepas tu tiuplah. Dah boleh tiup? Belum lagi. Sekarang boleh? Kecil? Aku tiup je lah. Itulah, degil lagi. Kenapa ni? Semua dah busuk. Besarnya sarang tebuan. Bahaya ni. Dapat juga akhirnya. Kancil. Dapat juga. Dapat juga akhirnya. Sekarang Raja Sulaiman. Pergi. Tahu takut? Apa aku nak cakap tadi? Sekarang Raja Sulaiman pun tak boleh selamatkan kau. Wahai penghuni rimba, pertandingan gong Raja Sulaiman telah dibatalkan. Dah, makanlah aku. Pertandingan gong Raja Sulaiman? Apa tu? Kau tak tahu? Sesiapa yang dapat pecahkan gong Raja Sulaiman akan dilantik menjadi Panglima Istana. Beruntungnya. Ada pembantu, makanan banyak. Makanan? Iya, semua jenis daging ada. Rusa, kerbau, arnab, gajah pun ada. Sedap kan? Aku takkan terpedaya lagi dengan kata-kata kau, Kancil. Tak. Ni betul. Aku dah tak berani tipu kau lagi. Kat mana gong tu? Tu? Mudah je ni. Jangan! Kan
cakap pertandingan dibatalkan. Buat apa nak batal? Pemenang ni kat sini. Ni. Jangan harimau. Nanti menyesal. Sus. Jangan. Raja Sulaiman, Panglima tuanku akan tiba sekejap lagi. Aku percaya. Akulah Panglima Diraja. Apa ni? Ada. Harimau. Itulah akibatnya kalau degil. Sia-sia aja Kancil bagi nasihat. Bagai mencurah air ke daun keladi. Yelah, Aris faham. Aris. Lupa pula Aki. Abang, apa yang abang faham? Apa yang kamu faham? Bila orang bagi nasihat, dengar. Jangan degil. Macam Aris. Pandai cucu Aki ni. Kau nak ke mana tu? Mehlah makan rambutan. Tak nak lagi. Aris lapar. Nak makan nasi. Harapun. Abang tu. Lah, tak ajak Aki? Aki pun lapar juga. Aki, kesian tebuan dah tak ada sarang. Tebuan tu kan bahaya. Dulu, Aki suka pukul sarang tebuan. Tapi, kau orang jangan sekali-kali main dekat sarang tebuan. Kalau kena sengat, habis lebam. Aki pernah kena sengat dengan tebuan? Tak. Aki hebat. Wan kau pernah kena sengat? Amboi. Jangan nak merepek. Pergi. Mula pakai baju. Lepas tu pakai ni. Baru comel. Abang, comel tak? Comel. Sedap kan Kiki? Pandai Ara buat. Kan? Laju lagi. Boleh menang ni. Abang, minumlah ini. Sedap. Sedap. Alah, abang tak minum pun. Aris, Ara? Mari ikut Aki. Pergi mana Aki? Alah, ikut je lah. Mari. Nak. Aki nak bawa Ara jalan-jalan. Memancing? Tak nak ikut lah Aki. Kenapa? 1. Lama nak dapat ikan.
2. Penat tunggu. 3. Banyak nyamuk. Alah, kau biasa ke pergi mancing? Selalu dengan Papa. Mana ada? Sekali je. Ha? Abang tipu lagi. Adalah tu. Dah. Meh, ikut aja. Cepatlah, bang. Oh, ya dah. Lama lagi ke? Sekejap lagi dapat lah tu. Marah nak tidur. Aki. Mana ikan ni? Sabarlah. Lama sangat ni. Balik je lagi. Mana ikan ni? Abang. Tengok tu. Mana? Lah, ingatkan ikan. Wah, banyaknya rambutan. Aki. Nak rambutan. Aki, iyalah. Nanti kejap. Cepat juga. Nak rambutan. Cepatlah, Aki. Ambil Aki. Perangai kau berdua ni teringat Aki satu cerita. Cerita? Nak dengar? Nak dengar? Alah. Pada zaman dahulu, Siapa tu? Kau rupanya kebau. Terkejut aku. Kenapa kau lari? Aku memang suka berlari. Baru tak cergas. Kau ikut aku kenapa? Mana ada. Aku tak ikut kau pun. Apa kau nak? Sekarang aku nak kau jadi pengikut aku. Yang pertama. Pengikut kau? Ya. Hari tu kan kau dah tolong aku. Jadi, untuk membalas jasa kau, aku lantik kau jadi penolong aku. Sekarang, kau tak perlu bimbang tentang keselamatan kau. Mulai hari ni, semua binatang takkan berani kacau kau lagi. Selagi Raja Rimba ada, kau akan sentiasa selamat. Kancil? Kancil? Raja Rimba konon. Buaya.
Berani kau tunjuk muka. Buat apa kau datang sini? Nak kena makan? Kejap. Jangan marah-marah. Aku datang ni membawa perintah Raja Sulaiman. Raja Sulaiman? Raja Sulaiman suruh aku jemput semua penghuni hutan untuk kenduri. Kenduri? Wah, lama tak kenduri. Makan? Bila? Mana? Apa? Iya, kenduri. Ada kambing, busa, lembu, kerbau, kancil tak ada. Sedapnya. Aku nak kambing. Kerbau. Orang ada? Ada? Raja Sulaiman. Nak? Tak apalah. Sini. Okey, bos. Okey. Setuju. Ganjil, kami semua nak pergi. Bagus. Kalau nak pergi, biar aku kira jumlah semua. Nanti dulu. Alamak. Kacau lah dia. Sibuk je. Macam mana kami nak tahu? Engkau tak tipu. Perintah Raja Sulaiman jangan sesekali dipertikaikan. Faham? Baiklah. Cepatlah berbaris. Senang aku nak kira. Betul juga tu. Buaya semua. Ya, bos. Beratus sekarang. Semua dah beratus Macam mana anak buah yang bijak, Kancil. Kira. Sekarang kamu semua dah ada. Aku akan mula. Tak apa. Susah kau je, Kancil. Biar aku je yang kira. Bagus. Jangan tinggal seekor pun. Cepatlah. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1. Berapa Kau ingat tak lagu tu? Berapa? Semuanya ada. Banyak. Penuh sungai ni. Pandailah kau. Oi, tak tahu kira tak payahlah kira. Kau malu je. Tak, kiralah betul-betul. Terlepas nanti. Jangan risau. Biar aku yang kira. Aku nak tanya. Bila jaman tu? Minggu depan. Kat mana? Istana Raja Sulaiman lah. Ada soalan lagi? Kena pakai apa? Oi, sudahlah. Banyak soal pula. Tak ada baju tak payah pergi. Ya. Cepatlah, Kancil. Kancil, kira. 1, 2, 3, lekuk. Kepala buaya, aku ketuk. 4, 5, 6, lekuk. Jantan betina, aku ketuk. Berapa ekor semua, Kancil? Berapa? Semuanya ada 6 ekor buaya yang gagah perkasa. Aku akan bagi tahu Raja Sulaiman, kamu semua datang. Kerbau. Aku pergi dulu. Bye. Sang Kancil memang baik. Cepat. Kami semua dijemput ke kenduri Raja Sulaiman minggu depan. Kau kena jemput ke? Oh, itu kenduri. Bukan minggu depan. Minggu lepas. Minggu lepas? Kamu semua kena tipu.
Tak guna. Jaga kau, Kancil. Satu hari nanti, aku akan makan kau. Ingat tu, Kancil. Makanlah. Aku nak pergi makan rambutan. Sekali lagi. Kau tunggu. Aku tahu kau ketua. Tapi semua ni salah kau. Alah, tak dapat makan kambing. Kepunan aku. Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Siapa tu? Dia cari apa ni? Entah. Buaya? Oh, buaya. Wah, air yang tenang. Jangan disangka tiada buaya. Aku dah berjaya. Buaya-buaya, aku dah dapat kancil. Kenapa kau gigit ranting kayu tu? Hah? Ranting kayu? Ini kan kaki kau. Habis tu, ni apa? Kau ingat aku bodoh? Kalau kau gigit kaki aku, mesti aku sakit. Betul tak? Kau tak sakit ke? Sakit tak? Hei, kalau buaya lain nampak, malu kau. Jangan percaya cakap kancil. Dia penipu besar. Betul tu. Saya sokong. Aku takkan tertipu dengan helah kau lagi. Matilah kau kancil. Tunggu! Hei, tunggu apa lagi? Aku lapar ni. Buaya semua, dah makan ke belum? Belum! Lapar ni. Tak teringin ke nak makan daging aku yang sedap ni? Teringin! Tapi badan aku kecil. Tak cukup untuk semua. Siapa kata untuk semua? Cukup untuk aku je. Apa hal pula ni? Okey. Ketua, kami telah sebulat suara bahawa daging kancil ini mesti dibahagi sama rata antara kita. Mana boleh? Aku yang tangkap. Kalau kau nak, pergi cari lain. Jadi. Serang!
Tunggu apa lagi? Marilah tangkap kaki aku ni. Siapa cepat dia dapat. Ni. Sini. Aku dah dapat. Aku punya. Makanlah rantai kayu tu puas-puas. Sedap tak? Berani kau, Kancil. Apa ni, bos? Kena tipu lagi. Kancil. Kancil! Berani kau lari dari beta? Beta murka. Sini kau, Kancil. Buaya-buaya. Kalau nak tahu, itulah lauk untuk kenduri Raja Sulaiman. Surah! Selamat tinggal, kerbau. Pandai-pandailah kau selamatkan diri. Tolong! Begitulah ceritanya.